Mana lagi untung? Taksiran bersama atau taksiran berasingan? Musim-musim cukai ni saya yakin mungkin ramai tengah confuse nak buat taksiran bersama atau taksiran berasingan. Mana lagi untung sebenarnya? Baik, ada dua sebab. Saya boleh katakan 99% taksiran berasingan lebih menguntungkan daripada taksiran bersama. Sebab yang pertama adalah tax bracket. Seperti yang kita tahu, cukai di Malaysia ni adalah jenis progresif, di mana lagi tinggi income kita, lagi tinggilah cukai yang akan dikenakan kepada kita. Jadi saya ambil satu senario. Ada satu keluarga ni, suami dan isteri. Suami ada income 60,000 setahun dan isteri ada income 60,000 setahun. Kalau keluarga ni buat taksiran berasingan, suami 60,000 setahun akan jatuh bawah tax bracket 11% dan cukai yang perlu suami ni bayar adalah sebanyak 2,600. Sama juga isteri 60,000 setahun, tax bracket 11%, cukai yang isteri ni perlu bayar adalah sebanyak 2,600. Jadi bila kita total up, keluarga ni perlu bayar sebanyak RM5,200. Tapi kalau mereka ni buat taksiran bersama, di mana kita declare atas satu nama saja, kita terpaksa gabungkan income suami dan isteri tadi. Jadi kalau kita nak declare atas nama suami, suami ni dah berpendapatan setahun sebanyak RM120,000. 60,000 campur 60,000 jadi RM120,000 setahun. Dan keluarga ni pula dah jatuh dalam tax bracket golongan T20, 25%. Jadi keluarga ni perlu bayar sebanyak RM14,401 cukai. Nampak tak? Daripada 5,200 dah menjadi 14,400. Kat sini kita boleh tengok taksiran berasingan lebih menguntungkan. Dan sebab yang kedua adalah sebab kerugian pelepasan cukai. Seperti yang kita tahu, bila kita nak declare cukai ni, kita ada pelepasan-pelepasan yang kita boleh ambil. Sebagai contoh, bila kita buat pelepasan cukai, kita ada pelepasan individu sebanyak RM9,000 setiap seorang. Jadi kalau keluarga ni buat taksiran berasingan, suami boleh dapat pelepasan cukai sebanyak RM9,000. Isteri pun sama, dapat pelepasan cukai sebanyak RM9,000. Jadi keluarga ni boleh dapat RM18,000 pelepasan cukai. Tapi kalau buat taksiran bersama, suami ni boleh dapat RM9,000 untuk pelepasan individu dan hanya boleh dapat pelepasan untuk isteri sebanyak RM4,000. Jadi total RM13,000 pelepasan cukai. Dekat sini kita boleh nampak, kalau kita buat taksiran berasingan, kita akan dapat RM18,000, taksiran bersama kita dapat RM13,000. Kita akan ada kerugian sebanyak RM5,000 dekat sini. Itu belum lagi untuk pelepasan-pelepasan lain seperti KWSP, SOTSO, Takaful kalau ada dan macam-macam lagi. Dekat sini kita boleh tengok taksiran berasingan lebih menguntungkan daripada buat taksiran bersama. Dapat sesuatu? Kalau nak lagi info-info berkaitan cukai, pelaburan atau topik-topik lain berkaitan kewangan, boleh like dan follow dan kita jumpa lagi nanti.